Orang yang mengaku mencintai Nabi mesti mencari maklumat tentang Nabi sebanyak-banyak. Mesti macam tu. Kalau orang mengaku sayang dan cinta, tuan-tuan kenapa boleh simpan banyak maklumat tentang isteri? Isteri kita lahir tarikh sekian, di hospital sekian, masanya sekian. Isteri kita belajar di tempat sekian. Tahun ni dia masuk hospital ni sakit. Tahun ni beranak anak yang ni. Ingat satu-satu. Kenapa tuan-tuan boleh ingat isteri kita? Sebab kita ada perasaan pada isteri. Sayang dan cinta pada isteri. Sayang anak, kita boleh ingat. Anak ni lahir keluar kepala dulu. Boleh ingat enggak? Anak ni lahir keluar tangan dulu. Anak ni lahir jam 10 pagi. Anak ni lahir subuh 5.46 pagi. Sebiji kita ingat anak kita. Kenapa? Kerana sayang dan kasih pada anak. Tapi kenapa bila sebut tentang sayang dan kasih pada Rasulullah, tak ada benda yang boleh ingat tentang Rasulullah. Jadi kena ada pencarian maklumat tentang Nabi tu kena banyak kalau betul sayang dan cinta.